Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Uh, bertemu kembali. Kita punya live setiap hari. Alhamdulillah diberi kesempatan. Okey, macam biasa live. Sekejap ada okay. Okey. Sorry. Jadi macam biasa tuan-puan, saya berkongsi ilmu. Hari ni nak saya santai sikit pagi ni. Weekend. Saya pun kadang-kadang lupa hari lah. Lupa hari weekend ke tak weekend. Saya just nak tengok hari ni harga emas. Sekarang ni harga emas antara yang rendah lah. Okay. Harga emas 692, paling tinggi sebelum ni 764. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita nak menabung ni, nak menabung emas, nak jadikan emas sebagai simpanan ni, sebenarnya ini antara waktu yang terbaik lah, waktu harga emas, waktu di tengah sibuk berperang pun harga emas tengah rendah. Maksudnya biasalah, saya tak pastilah, biasanya hujung minggu ni sebab Donald Trump pun dia ni orang bisnes kan, businessman, jadi dia tahulah dia buat relax hari Jumaat tu, sebab hari Jumaat, hari Sabtu dengan Ahad ni market close. Maksudnya market dekat saham dekat US dan satu dunia banyak tutup. Jadi katanya dia buat bila hari Khamis Jumaat tu dia macam tak ada signal untuk berperang. Tapi hari Sabtu atau Ahad akan dia ada prepare something, dan kemudian mungkin harga emas akan meningkat. Tapi benda ni tak pasti betul ke tak, sebab tak ada siapa-siapa pun tahu berapa harga emas yang tinggi dikatakan tinggi, berapa harga emas yang rendah dikatakan rendah. Okay? Jadi macam biasa tuan-puan, saya berkongsi ilmu tentang emas, membina kekayaan dengan emas, macam mana untuk kita capai bebas kewangan, financial freedom. Jadi hari ni hari Ahad, okay? Sebab tu saya buat live lewat sikit, sebab saya tahu hari Ahad 7.30 ni orang tengah relax. Mungkin waktu ni baru tuan-puan nak bersiap-siap, mungkin nak pergi prepare untuk hari raya ke macam mana. Pukul 8.30 ni, dan saya pun sekejap lagi pukul macam biasa pukul 10 kita pergi exercise. Tak kisahlah hari apa sekalipun. Kadang-kadang bila badan kita ni dah selalu exercise, bila bulan puasa ni kita jarang exercise, dia kadang-kadang ada rasa macam lemau, tak selesa. Jadi sebab tu saya pergi exercise juga. Jadi sebenarnya ini adalah tentang rutin. Rutin sama juga sebenarnya dalam kita membina kekayaan. Dia tentang rutin sebenarnya. Dan kita boleh predict siapa kita 5 tahun akan datang. Siapa kita 5 tahun akan datang adalah bergantung kepada dua perkara. Sama ada apa input yang masuk dalam kepala kita, dan juga dengan siapa kita berkawan rapat. Okay, bukannya tak boleh berkawan dengan sesiapa, bagi saya boleh, tak ada masalah. Cuma berkawan rapat, lepak-lepak dengan siapa tu, itulah menentukan siapa kita 5 tahun akan datang. Jadi pagi ni saya nak banyak berceritalah topik-topik tentang emas ni salah satu alat lah untuk membina kekayaan. Okay? Tapi saya tak suka sangat nak share fakta tentang dalam buku. Sebab sebenarnya tuan-puan kalau betul-betul nak belajar ilmu tentang emas, saya recommend 3 buah buku. Yang pertama, buku Wang Mas, Bertahan Ketika Gawat, ada dekat situ. Yang kedua, Misi Bebas Hutang. Yang ketiga, tuan-puan boleh baca Jutawan Daripada Planet Jupiter. Jadi mungkin dekat sini ada adik-adik yang bawah umur
30 tahun ataupun 25 tahun, uh, sebelum kita sentuh gaji yang pertama, sebelum sentuh gaji yang pertama, make sure kita baca 3 buah buku ni. Sebelum buat decision tuan-puan nak buat hutang kereta, sebelum nak beli rumah, sebelum nak beli emas sekalipun, make sure baca 3 buah buku ni. Saya yakin baca 3 buah buku ni akan memberikan direction yang betul kepada kita pada 5 tahun akan datang. Saya dah jumpa ramai dah tuan-puan, ramai dah kawan-kawan saya dalam public go yang mungkin dia dah umur 40, tapi waktu zaman muda tu dia tak baca sebab buku ni belum ada lagi zaman tu. Dia banyak buat kesilapan, dan pengakuan ini daripada kawan-kawan kita sendiri lah. Okay? Kalau tuan-puan kenal lah sahabat saya, Cik Bashir, okay? Dia ni memang orang yang income yang besar, gaji besar. Dia pun dia kata menyesal pada masa-masa awal kerja dulu beli kereta mewah. Akhir sekali kereta mewah tu dah tak jadi mewah dah. Kereta mewah hari ni 5 tahun lagi dia dah tak jadi mewah dah sebab ada banyak lagi kereta mewah yang lain. Jadi sebab itulah kalau kita nak keluarkan duit, kita nak spend duit dengan banyak atau apa-apa komitmen, kita nak buat apa-apa komitmen, pastikan tengok dulu apa keperluan kita setiap keluar keperluan kita untuk kita spend duit tersebut. Okey. Jadi mindset yang betul mindset yang betul ni pengalaman saya, okey. Apa-apa nak kita spend duit, tengok dulu apa nilai dia untuk dapat dekat kita. Bukan tengok berapa harga tersebut. Bukan tuan-tuan tengok harga barang. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh, bulan puasa. Bulan puasa ni rasa nak makan apa-apa yang apa-apa yang sebagai contoh lah. Saya sebelum ni saya rasa nak makan ketupat sotong lah. Okay. Dan bila rasa nak makan ketupat sotong tu, pergilah bazar Ramadan. Bila pergi bazar Ramadan, okay, tengok harga 20, ada RM20 3, ada RM24 3, ada RM10 3. Bagi saya, okay, sebenarnya kalau yang paling sedap wife saya buat lagi sedap. Cuma kami sibuk daripada kami habiskan masa dekat pergi pasar, habiskan masa nak pergi nak masak, lebih baik kami pergi bazar Ramadan beli saja. Okay. Jadi ia tentang bukan harga. Bila saya beli ketupat sotong tu, saya bawa lah pergi rumah mak saya. Ayah saya tanya, berapa harga ni? Saya bagi tahu RM24. Kata, oh mahal RM24. RM24 3. Saya diam lah. Sebab apa? Sebab bagi saya, lebih baik saya bayar RM24 daripada saya driving pergi pasar. Bila driving pergi pasar, belum tentu lagi ada ke tak sotong yang boleh buat ketupat. Okay? Itu value untuk saya tu. Value masa untuk mencari tu adalah nilai untuk saya, nilai yang berharga. Lebih baik saya duduk kat rumah, saya buat share, buat live kat rumah, ataupun saya buat apa-apa yang bermanfaat dekat rumah ni. Lepas tu balik nak kena cuci-cuci sotong lagi, nak kena beli beras pulut lagi. Jadi bagi saya lebih baik kita driving satu tempat je, confirm ada, dan kita dapat apa yang kita nak. Jadi sebab apa? Jadi sebab itulah bila kita nak berbelanja sesuatu ni tuan-puan tengok nilai tau. Tengok nilai, bukan harga. Jadi bagi saya RM24 dengan nilai untuk saya pergi pasar, saya balik nak kena cuci-cuci ni, lepas tu nak kena buang dia punya sampah-sampah yang pasar ni, dia kena terus buang tuan-puan. Kalau plastik, nak buang esok pun boleh, tapi sampah-sampah perut ikan, perut ayam ni dia nak kena buang terus. Okay? Jadi bagi saya lebih baik saya pergi je bazar Ramadan dan dapatkan terus ketupat sotong tu. Jadi bila kita, apa pengajaran yang tuan-puan, bila kita nak berbelanja sesuatu, kita tengok nilai.
value dia. Sama juga kalau tuan-puan nak beli emas. Okay? Bila tuan-puan nak beli emas, kalau dengan nak dapatkan 5 dinar ni, tuan-puan nak kena driving 100 km dulu baru boleh dapat 5 dinar. Tuan-puan nak menabung tapi nak dapatkan 5 dinar ni nak kena driving jauh, nak kena booking appointment yang lama. Lepas tu booking appointment okey lagi sebab dia tak mengganggu masa kita. Maksudnya dah lah tak boleh booking appointment sampai-sampai oh sorry lah cik, hari ni tak ada stok. Jadi sebenarnya bagi saya itu nilai yang tuan-puan nak kena bayar masa tuan-puan untuk dapatkan 5 dinar. Bagi saya tak berbaloi. Lebih baik menabung saja dekat akaun emas physical gap. Tuan-puan menabung sikit-sikit dekat situ, ada duit lebih 100 menabung 100, ada duit lebih 200 menabung 200. Itu lebih mudah lah berbanding tuan-puan nak kena pergi sesuatu tempat yang tak tahu boleh ke tak. Okay? Yang kita pun tak jamin. Okay? Tak menjamin bahawa kita dapat sesuatu perkara tersebut kalau kita driving mungkin 1 jam. Okay? Jadi hari ni tuan-puan, Public Go sediakan satu platform yang dipanggil akaun emas physical gap. Tuan-puan boleh menabung lewat HP saja. Lewat HP. Lewat HP. Lewat HP pula. Okay? Lewat HP ni bahasa Indonesia sebab apa? Sebab Indonesia handphone tu, HP tu, H tu ha, P tu P, jadi HP. Jadi sebab itulah kalau kita nak berbelanja sesuatu perkara, kita tengok value dia, bukanlah kita tengok berapa duit yang nak kena bayar. Jadi bagi saya berbanding, kalau kita nak compare, nak beza RM1, yang ni lagi murah, lain murah, pergilah beli dekat murah. Yang penting tuan-puan beli emas, dapat emas secara fizikal. Mungkin tempat yang murah tu dekat sebelah rumah tuan-puan, silakan beli. Okay? Tapi untuk kita membina habit, kekayaan, okay? Untuk kita membina kekayaan, kita kena mesti tanam habit untuk menabung. Jadi untuk kita ada habit menabung ni, kita mesti memudahkan. Habit ni mesti mudah dulu. Mesti mudah baru kita boleh jadikan ia habit. Kalau benda yang susah, tak boleh jadi habit. Okey, sebagai contoh lah. Okay? Sebagai contoh, tuan-puan nak jaga gigi. Okay, nak jaga gigi kita supaya cantik, supaya tak berlubang, tak rosak. Kita mesti mudahkan. Okay, untuk jaga gigi anak-anak, mesti mudahkan anak-anak untuk gosok gigi. Okay, kalau kita nak suruh anak gosok gigi, tapi tempat simpan buruh gigi tu sangat susah untuk anak kita gosok gigi, jadi susah untuk anak kita jadikan habit untuk gosok gigi. Jadi akhir sekali anak kita akan berat untuk gosok gigi, dah sekali gigi dia rosak. Sama juga dalam kewangan tuan-puan. Nak membina kekayaan, kita kena mesti ada habit dalam menabung. Okey, sekejap. Okey, sekiranya tuan-puan ada apa-apa persoalan tentang emas, tentang kewangan, tuan-puan boleh tinggalkan persoalan tersebut dekat ruang komen. Saya cuba bantu tuan-puan. InsyaAllah saya live lebih kurang sejam. Ni tuan-puan ambil peluang ni untuk bertanya apa sahaja soalan tentang emas, tentang kewangan serta tentang public gold, dan mungkin sedikit sebanyak tentang pekerjaan. Salam perkenalan, mungkin siapa-siapa yang tak kenal lagi, saya Hafiz Syafi'i. Saya sebelum ni saya sebagai seorang engineer kilang kelapa sawit. Bagi siapa-siapa dekat luar nikab tu, masuk dekat-dekat ni, saya yakin mungkin kita sembang santai hari ni, tapi ilmu ni mungkin tuan-puan cuma dapat sedikit 1% ilmu yang saya kongsikan, tapi dengan 1% ini dapat mengubah hidup saya, hidup tuan-puan lah. Kenapa saya bagi tahu 1%? Sebab tuan-puan, saya pun inspirasi saya, turning point saya adalah dengan satu kata-kata ringkas.
Okey, satu kata-kata ringkas yang mentor saya bagi tahu, iaitu pada suatu ketika tuan-puan, saya tak ingat saya tahun bila, bulan berapa, pada satu ketika saya pergi ke rumah mentor saya, penulis buku Wang Mas dan buku Misi Bebas Hutang. Saya pergi situ dan waktu tu tuan-puan, saya masih bekerja tak sampai setahun lagi sebagai seorang engineer. Okay? Ini cerita ni jarang-jarang saya cerita dekat live. Okay? Biasa saya cerita ni waktu event-event besar dekat dalam public goal saja. Okay? Jadi antara turning point saya pada ketika itu adalah siapa-siapa belum follow lagi boleh follow dulu supaya nanti tuan-puan tak terlepas info dan ilmu yang saya sampaikan nanti. Okay? Jadi turning point dia adalah mentor saya bagi tahu macam ni. Waktu tu saya baru tak sampai setahun tuan-puan bekerja. Saya sebagai seorang engineer. Mentor tak bagi tahu saya, oh pergi buat ni. Tak, dia tak bagi tahu saya macam tu. Okay? Dia bagi tahu tuan-puan, dia bagi tahu saya macam mana kerja sekarang ni. Dia tanya saya lah. Dia tanya, saya kata okey, kerja kita ni baru bekerja tak sampai setahun tuan-puan. Kita rasa mestilah excited dan takkanlah kita baru kerja setahun tiba-tiba nak cakap dekat orang yang terdekat, tak best lah kerja. Tak boleh lah. Kita ada pride, kita ada ego kita. Okay? Kemudian mentor bagi tahu, kalau nak tahu siapa kita hari ni, siapa kita 5 tahun akan datang, tengoklah siapa senior yang kita nak follow pada ketika itu. Pada ketika itu sekitar tahun 2015 kalau tak silap saya tuan-puan. Dan itulah, kata-kata itulah dapat mengubah hidup saya, mengubah direction hidup saya. Dulu sebenarnya kalau pada fasa yang pertama saya membina kekayaan, pada fasa pertama saya bekerja, memang impian saya memang nak naik tangga korporat sampai boleh jadi general manager, dapat income RM20,000, RM30,000. Itulah target saya sebenarnya. Okay? Tapi apabila saya dapat satu kata-kata tersebut, selamat pagi semua. Okay? Welcome live saya. Saya banyak bercerita tentang cerita tentang kehidupan. Okay? Cerita tentang membina macam mana kita nak keluar daripada rat race. Bukan sekadar menabur emas, tapi macam mana dengan menabur emas tuan-puan boleh tutup hutang, tunaikan haji, dan akhir sekali tuan-puan, haji beli rumah ni adalah simpanan dana yang selamat yang nombor 2 ni, dan yang ketiga adalah bebas kewangan. Okay? Macam mana dengan isu sekarang, duit kertas nak kembali pada zaman Jepun? Kalau saya bagi tahu suruh beli emas semua, dan tak fair. Sebab apa? Sebab saya ni dealer public gold. Tapi cubalah Cik Nur Azlin, pergilah tanya pakar-pakar kewangan, pergi tanya saya antara profesor ataupun saya nak bagi tahu, kalau tuan-puan kenal ni lah Dr. Mat Rofa. Okay? Saya baru saja pergi seminar dia, saya baru pergi seminar dia. Saya baru pergi, bukan seminar, saya pergi saya tengok Twitter dia. Okay? Saya baru pergi kuliah subuh anda. Dia itu kebetulan kuliah subuh tu dekat rumah saya. Saya nampak dia buat posting tu, saya terus pergi pagi tu. Nanti saya try tunjuk rakaman dia. Okay? Sekejap. Allah Akbar. Ada banyak pula timeline ni lah, ramai yang tanya. Cabaran waktu live. Okey, sekejap Okey, saya pergi kuliah subuh dia itu. Sampaikan saya tak buat live pagi tu sebab saya pergi kuliah subuh dia. Ni, tuan-puan dengar Ini bukan saya cakap. Duit dicetak oleh negara yang itu tidak ada masalah. Dan sekarang juga yang mereka jatuh tertuan lagi. Allah.
Tak dengar, tak clear. Dia kata apa? Duit dicetak ni, hari ni duit dicetak tanpa ada sandaran emas. Saya dengar lagi. Duit dicetak, duit USD dicetak tanpa ada cagaran. Dan yang paling merisaukan kita adalah majoriti negara-negara ni dia bersandarkan dengan USD, tapi USD itu tidak ada sandaran. Okey, dan saya ada kata-kata daripada Dr. Mak Rofa ni. Okey, dia kata duit ringgit disandarkan oleh emas dan adalah sawit. Dia kata apa, sebab kita ni banyak sawit. Jadi duit ringgit dicetak berdasarkan apa yang ada dekat situ. Sawit dan emas. Kalau duit ringgit Malaysia, beras pun kurang dah ni. Okay. Tapi itulah. Sebenarnya ada orang tanya saya, bila saya buat posting tentang inflasi, tentang kejatuhan nilai ringgit, nanti ada yang bagi tahu simpan je lah kambing. Saya kata satu dinar sama seekor kambing. Memanglah boleh tuan-puan simpan kambing, tapi nak bela kambing tu akan makan kos. Okey, dah kalau emas ni sama dengan satu dinar sama dengan seekor kambing, memanglah boleh simpan kambing, tapi nak beli seekor kambing ni dia memakan kos, bukan tak ada kos. Jadi nak komen tu biar cerdik sikit lah. Nampak sangat kita ni pendek akal kalau komen-komen macam tu, tuan-puan. Okay? Jadi saya bagi tahu emas ni untuk jangka masa panjang. Jadi untuk elakkan inflasi sekiranya berlaku apa-apa ketidaktentuan ekonomi, baik kita baik kita alihkan sebagai dalam bentuk emas. Tuan, kambing dengan dinar mana lagi bernilai masa berperang? Masa berperang okey. Berperang ni dia tak adalah satu dunia ni mesti ada tempat yang selamat. Kita walaupun perang dunia ketiga sebagai contoh, ada juga tempat selamat. Jadi untuk pertukaran pada bila waktu berperang, okey, duit tu confirm tak bernilai seperti mana yang berlaku dekat negara kita sendiri, tuan-puan. Tuan-puan bacalah dekat dalam buku Wang Emas tu, okey. Baca dekat buku Wang Emas tentang jatuh dua kali miskin. Kisah dua kali miskin yang mana yang tukang cerita tu YB Husam Musa. Okay. Dia kata Gemulah ayah mertua dia lebih kurang macam tu. Pada zaman Jepun, sebelum zaman Jepun, pada zaman Jepun, dia minta modal kancing duit US dulu dalam bentuk shilling emas. Dia macam ni, tapi shilling emas. Maksudnya, dia kata mak dia ni buat kancing baju. Dia buat kancing baju. Okey. Memanglah kambing boleh makan, tapi memang kambing boleh makan, tapi sekali tu je lah. Kita berperang ni kita tak tahu berapa lama. Memang kambing pun penting, emas pun penting. Okey. Jadi andai katalah semuanya nak bela kambing, kita nak masak kambing tu kita nak guna apa? Okey. Kita nak jaga kambing apa semua tu. Jadi kalau semua nak bela kambing, takkanlah kita nak masak kambing mentah. Dia nak pertukaran barang tu pada ketika itu adalah kita menggunakan emas. Okay, seperti berlaku waktu ni, tuan-puan, waktu musim tengkujuh teruk. Okey. Masak pakai api. Masak tawar macam tu je lah. Okay. Masak tawar macam tu je. Okay. Jadi tuan-puan, dia tak payah pakai rempah pun, semua tak perlu. Okay. Kalau gitu, nak kena simpan rempah, nak kena simpan ni. Jadi untuk alat pertukaran ketika itu, kita gunalah emas. Tapi selain daripada itu, emas juga digunakan untuk kita bawa lari emas ni. Okay. Tempat pun dah tak ada, mustahil. Mesti ada tempat yang selamat. Kalau tak ada yang selamat, contohlah daripada dekat Malaysia berperang, lari dekat negara-negara jiran, itulah apa yang kalau berlaku dekat Vietnam dulu, waktu berlaku peperangan dekat Vietnam, okay, waktu tu
rakyat Vietnam yang ada tanah, yang ada kebun-kebun, dia terpaksa tak nak jual pun tak boleh sebab rakyat dia pun tak nak beli. Jadi siapa-siapa ada duit, semua duit Vietnam dia tukar dalam bentuk emas Kim Tan. Ini contoh yang berlaku dululah. Okey. Lepas tu bawa keluar negara. Okey, nak keluar negara memang tak boleh lah lalui immigration, pandai-pandai lah macam mana. Macam rakyat Vietnam tu dia keluar dengan perahu. Itu dululah cerita dia. Yang zaman sekarang ni kita pun tak tahu macam mana. Dan kalau boleh kita pun tak nak benda ni berlaku. Saya pun tak nak benda ni berlaku. Okey, walaupun saya dealer public gold, emas ni untuk preparation, tapi saya pun tak nak berperang ni. Okey, sama juga dengan jatuhnya wang ringgit. Kita pun tak nak jatuh wang ringgit, tapi kalau dah jatuh memang kita kena hadap. Okey, sama juga ni tuan-puan beli insurans. Okey, beli insurans. Kita beli insurans tak guna pun, nak ke guna, nak ke sakit masuk hospital, tak nak kan. Tapi kita bersedia dari sudut insurans dan takaful. Itulah sama juga dengan emas. Itu adalah pelindung kekayaan. Okey, pelindung kekayaan. Okey, kenapa semua negara terjejas? Sebab transaksi semasa kita menggunakan wang ringgit. Kenapa semua negara terjejas? Okay, kalau nak simpan duit, silakan simpan duit. Sebab cuba dari sudut mungkinlah waktu tu kita transaksi, kenapa harga meningkat apa semua tu. Okay, sebab apa? Kita guna wang ringgit, kita guna bersandarkan USD. Okay, dan apabila mata wang jatuh, apa lagi aset yang bernilai selain untuk transaksi selain pada wang ringgit? Okey, takkan kita nak jadi aku ada kambing, nak buat pertukaran, nak beli, nak dapatkan apa-apa lain, benda-benda lain. Okey, sebagai contoh, negara kita tak berperang, okey, tapi duit tak bernilai. Duit tak bernilai. Apa lagi alat untuk transaksi pada ketika itu? Okey, negara kita tak berperang, kita tak perlu lari. Okey, tapi duit tak bernilai. Apa lagi alat? Jadi itulah. Jadi sebab itulah bila kita siapa-siapa ada emas, dia tak ada ilmu, emas tu tak bernilai untuk dia. Sebab itulah saya ingat lagi kisah kenapa orang Cina ada ke bukti. Saya boleh kenapa founder Public Gold Cina. Orang Cina beli emas banyak tuan-puan. Okay? Tuan-puan tengok, tuan-puan pergi tonton live Puan Alice Kong. Dia beli emas banyak, berkilo-kilo. Dia tak beli emas kecil-kecil ni. Ada bukti tak kenapa orang Cina kat Malaysia simpan tanah lagi banyak? Ada bukti tak? Bukan tanah, hartanah mungkin. Sebab apa? Dia jadikan hartanah itu aset. Gitu. Okay? Saya boleh nak petik mana-mana statement. Kenapa orang Cina banyak simpan emas, Melayu tak simpan emas? Saya boleh nak petik-petik statement, tak ada apa-apa bukti. Okey, ataupun rujukan, boleh rujuk dekat mana tak benda tu? Okey, sebenarnya tak kisahlah orang Cina kaum Melayu, kalau dia faham tentang apa itu harta, adakah harta yang mana boleh membina kekayaan. Okey, ada. Okey. Tuan-puan tengok dekat laman web rasmi Public Gold, tuan-puan tengok top 3 siapa miliki jualan paling banyak adalah Puan Alice. Boleh tengok dekat situ. Dia punya jualan emas di banyak komuniti Chinese bulan Januari itu 4 juta. 4 juta tuan-puan. Okey, sebulan. Tuan-puan tengok dekat situ. Saya ada bukti. Saya tak cakap kosong. Okay. Dan ada dealer dia, tuan-tuan tengok dealer dia nama Susan, Wendy, semua sejuta-juta. Sebab apa? Dia capture market Chinese. Okay. Dan sebenarnya market Chinese ni dia lagi banyak tak tahu pasal Public Gold. 4 juta. Jadi 4 juta tu bukan income, sale. Okay. Siapa orang bisnes dia akan tahu income dan sale ni tak sama. Okay. Kadang-kadang ingat 4 juta dapat cash 4 juta, tak. Okay. Yes, rumah kedai itu sebab apa? Sebab
Orang Cina ni, saya tak pastilah orang Cina ke Melayu, tapi sebenarnya tak semesti orang Cina. Orang Melayu pun ramai, cuma yang kita nampak tu Cina. Okey. Okey, emas ni kita nak simpan berapa banyak emas? Emas, selepas kita menabur emas, kita alihkan ke dalam bentuk harta. Okey. Tak adalah nak simpan sampai berpuluh-puluh kilo emas dekat rumah. Sesiapa yang ada berpuluh-puluh kilo emas dekat rumah, saya yakin dia ada rumah lagi banyak, dia ada hartanah lagi banyak daripada apa yang dia ada emas dekat rumah. Jadi ada portion-portion dia. Okay? Tapi untuk target yang pertama, tuan-puan target maksimum ada 1 kilo satu keluarga. Okay? Lepas tu barulah tuan-puan daripada lebihan tersebut tuan-puan alihkan ke dalam bentuk hartanah. Sebab apa? Emas itu tidak menjana pendapatan. Emas cuma alat simpanan. Okay? Hari ni saya tak menulis. Okay? Saya nak santai-santai ni, nak sembang hari ni. Sebenarnya kaya ni ada dua benda. Untuk kita bertambah kaya, tuan-puan ada simpanan dan ada harta. Okay? Menjawab kepada persoalan tadi, kenapa tak kisahlah. Sebenarnya bukan Cina saja. Saya jumpa kawan-kawan saya Melayu ramai je beli tanah. Okay? Sebab itulah kalau kita kena kita kena cuba tengok seka-seka yang baru. Okey. Okey, betul. Daripada emas mungkin tuan-puan boleh alihkan daripada emas, alihkan kepada aset-aset yang lain. Sebab apa? Emas itu sendiri tidak menjana pendapatan. Macam mana nak capai 1 juta pertama dalam usia Damia Faiz. Okey. Untuk perkataan tuan-puan, saya bersama tim G100 Network, okay? Kita kena faham dulu konsep 1 juta. Tapi saya tak explain detail dekat sini. Boleh datang ke seminar membina 1 juta yang pertama. Percuma, tak kena bayar. Bawa diri, bawa pen, bawa kertas, bawa buku nota saja. Cuma seminar membina 1 juta pertama ni kita buat sebulan sekali saja mengikut region, okay? Untuk next month, bulan April, kita akan ke KK. Okay? Kota Kinabalu. Boleh belajar dekat situ. Dan kami memang agresif sampaikan. Sebab apa? Inilah nak... sebab kalau statement Melayu ramai jual tanah, itu pun saya boleh katakan saya setuju. Sebab based on pengalaman saya lah. Okay? Okay? Tapi saya jumpa ramai juga kawan saya yang business owner, dia memang beli tanah dan dia beli rumah untuk harta dia. Okay? Dalam saya boleh capai? Boleh. Okay? Sangat boleh. Saya boleh katakan tuan-puan nak capai 1 juta pertama ni, tuan-puan ambil masa 5 tahun maksimum. Buat betul-betul. Yang penting, step yang pertama, pergi dulu seminar membina 1 juta pertama. Okay? Seminar tu yang disampaikan oleh direct daripada mentor saya, penulis buku emas dan buku misi baba hutang. Letak dulu target tuan-puan. Dan letak target ni tuan-puan, saya nak bagi tahu satu berita baik untuk tuan-puan. Untuk tuan-puan letak target membina 1 juta pertama, sebenarnya tak kena bayar. Letak impian untuk ada nilai harta 1 juta pertama. Okay? 1 juta pertama yang kami maksudkan adalah nilai harta, bukan cash 1 juta. Nilai harta. Okay? Sebab apa? Kalau orang kaya, kalau dia ada cash 1 juta, maksudnya nilai harta dia lebih daripada 10 juta. Okay? Jadi sebab itulah 1 juta pertama ni, nilai harta 1 juta pertama adalah perkara yang dia tak kaya dan tak miskin sebenarnya. Tapi kalau siapa-siapa yang belum ada nilai harta 1 juta pertama, tuan-puan kena join seminar tersebut, kena belajar daripada mentor saya. Okay? Untuk orang tak ada ilmu, tiada inisiatif untuk sedar menyimpan satu sifat. Okay? Yes, betul. Setuju sangat. Okay? Untuk orang yang tidak ada ilmu dan tiada inisiatif untuk sedar menyimpan sebagai satu sifat dalam Islam yang sifat terpuji dalam Islam. Okay? Thank you. Puan Nur Azlin, okay, berkongsi tentang benda ni. Jadi itulah sebenarnya apabila kita faham asas dia tuan-puan, kita tak mudah untuk terpengaruh dengan
berita-berita yang tak mudah terpengaruh dengan social media dekat luar sana. Saya tuan-puan, okey, apabila influencer ataupun founder-founder ni kebanyakan influencer, bila buat konten, tunjuk sport car, tunjuk rumah mewah, tunjuk sport car dah lah bukan satu, ada banyak tuan-puan. Saya tak tahulah, dalam hati saya ni terus saya rasa dia tak kaya. Sebab apa? Saya jumpa ramai orang kaya sebenar tuan-puan. Saya jumpa dan kita travel bersama, okey. Kita sembang, kita dengar cara dia bercakap. Dia tak akan menunjuk-nunjuk. Okay? Dia tak akan tunjuk apa kereta dia pakai. Walaupun mungkin dia ada sport car ataupun dia boleh beli sport car dia secara cash, tapi kita tahu nilai kekayaan dia tu berapa. Okay? Maksudnya dia punya level kekayaan tu tahap mana. Okay? Sebab itulah bila saya waktu kita belajar, okay, waktu belajar, mentor saya selalu pesan bahawa orang kaya kenal orang kaya dengan cara bersembang dan bercakap. Okay? Sebab apa? Mungkinlah hari ni tuan-puan, cara tuan-puan kita nak membina kekayaan dengan cepat, mungkin hari ni kita tak faham lagi perkara-perkara ni. Sebab macam ni lah tuan-puan, doktor dia akan kenal doktor. Sebab apa? Hanya doktor dia boleh faham cabaran doktor dan bahasa-bahasa doktor. Sama juga dengan orang kaya tuan-puan. Orang kaya dia kenal bahasa orang kaya. Okay? Jadi tuan-puan, hari ni tuan-puan dapat input daripada saya. Ilmu yang saya kongsikan dekat sini. Percuma. Sambil-sambil tuan-puan buat biskut raya sebagai contoh. Air ni, ataupun sambil-sambil tuan-puan tengah prepare nak pergi shopping untuk raya. Okay? Nak pergi buat prepare shopping untuk masak untuk hari raya lah. Baju raya kalau baru nak beli hari ni dah lambat dah. Pergi dekat kedai pun dah habis stok dah. Habis stok ikut colour yang kita nak tu confirm habis. Itu pengalaman saya sebelum ni lah. Okay? Jadi, tuan-puan carilah circle-circle yang betul. Sebab apa? Berkawan dengan 5 jutawan, kita adalah jutawan yang ke-6. Ini kata-kata yang dan proven tuan-puan. Sebab itulah. Jadi, G100 Public Gold sediakan platform seminar-seminar secara fizikal ini untuk kita mencari kawan-kawan yang sama mindset dengan kita, yang mana kita sama ada impian untuk membina 1 juta yang pertama, sebagai contoh. Okay? Sebenarnya nilai bersih 1 juta okay, siapa-siapa yang tak tahu lagi tadi, okay, nilai bersih 1 juta ni adalah ibarat tuan-puan ada passive income sekitar RM5,000 sahaja sebulan. Okay, passive income yang ni tuan-puan kena jelas passive income ni macam mana? Passive income ni adalah income di mana kita tak perlu bekerja tapi kita ada duit. Itulah sebenarnya nilai 1 juta. Okay? Jadi ibarat kalau tuan-puan belum ada nilai passive income, belum ada passive income RM5,000 sebulan, tak kerja pun tuan-puan, kalau tak kerja tuan-puan, contoh hari ni income tuan-puan RM10,000. Kalau tak mampu bekerja 3 bulan akan datang, income jadi kosong. Itu bukan passive income. Itu active income. Passive income ni maksudnya, kalau kita bercuti sebulan, 2 bulan, setahun sekalipun, tetap duit masuk. Itulah kita dipanggil sebagai passive income. Jadi nilai passive income tersebut adalah RM5,000 sebulan bersamaan tuan-puan ada 1.2 juta dalam akaun. Secara logiknya, based on calculation, kalau tuan-puan ada 1.2 juta dalam bank, tuan-puan letak dalam ASB ataupun tabung haji, tuan-puan akan dapat dividen sekitar 5%, dan 5% tersebut dapatlah tuan-puan dapat RM60,000 setahun. RM60,000 bahagi dengan 12, value dia adalah RM5,000 sebulan. Tak pergi kerja tapi dapat RM5,000 sebulan. Okay? Jadi sorry.
ke sekejap Okey, jadi sekiranya tuan-puan ada persoalan, nak tahu persoalan saya kontak sini pun tanya juga persoalan. Okey, explain. Sorry. Okey, macam mana nak tak pergi kerja dapat 5K sebulan? Okey. Tuan N, Cik N ke Tuan N saya tak pasti. Okey. Secara asasnya Tuan N, okey. Itulah dipanggil passive income. Okey, Tuan N boleh follow saya dulu. Saya biasanya saya punya live saya ada buat menulis dekat whiteboard, cuma hari ni saya malas guna whiteboard cleaner tu, dia kotor. Jadi saya tengah mencari whiteboard cleaner yang baru. Okey, secara asasnya Tuan N, kalau nak income yang tak kerja ni maksudnya passive income. Sebagai contoh, okey. Sebagai contoh, Tuan N ada sebuah rumah sewa. Okey, tak kerja ni maksud saya adalah kerja tersebut tak berkait dengan masa Tuan N. Okey. Hari ni esok tuan-puan kena masuk kerja. Tapi saya yakin tuan-puan esok badan saja tuan-puan, jasad saja tuan-puan dekat office, tapi naluri tuan-puan roh nanti maksudnya, tapi pemikiran tuan-puan dah dekat kampung, dah nak hari raya. Okey. Jadi maksudnya kalau kita tak pergi kerja, kita tak dapat income. Okey. Yang ini kita panggil sebagai active income. Income yang di mana kita kena jual masa kita untuk kita dapat duit. Okey. Jadi tak kerja ada RM5,000 sebulan ni, value dia tadi saya share tentang ada 1.2 juta. 1.2 juta dapat, ada iPad dekat sini. Okey, sorry. Saya tulis apa? iPad saya kena conteng dengan pen. Anak saya pergi conteng. Aduh. Dia tengok saya menulis dengan ni, dia pun ambil ni. Alright. Kena tukar dia punya ni lah. Kena tukar live. Ni. Okay, TikTok live. New notebook. Okay, macam ni. Terpaksa kalau nak menulis ni dia kena mirror dulu video. Okay. Dia macam ni. Kalau kita nak ada 1 juta, 5,000 5K passive income, maksudnya ada 1.2 juta, darat 5%. 5% ni biasanya ASB dan tabung haji akan bagi kita 5% setahun. Adalah 60K. 60K bahagi dengan 12 bersamaan 5K. Yang ni passive. Ni calculation dia. Ada untuk dapat 5K passive income ni, Tuan N mesti ada 1.2 juta. 1.2 juta, 5% ASB dah sebagai contoh. ASB ataupun tabung haji. Okey, ASB tabung haji. ASB ataupun tabung haji. Okey. Kemudian dapatlah 60 juta, 5% daripada 1.2 juta ni sebanyak 60,000. Okey. 60,000 bahagi dengan 12 maksudnya 5,000 sebulan. Maksudnya kalau kita ada 1.2 juta, okey, sabar. Tak ada 2 juta. Memang saya pun B40. Saya pun tak ada duit 1.2 juta, tapi saya explain Okey. Ini cara dia. Okey, maksudnya kena ada duit 1 juta. Option yang lain, mana lagi? Yang ni nak ada duit 1 juta ni ambil masa berapa lama? Kita pun tak tahu ambil masa berapa lama. Yang kedua, mungkin Tuan N ni kaki tangan awam. Kerajaan okey. Kerajaan selepas bersara kita tak ambil APF tapi kita ambil duit pencen. Duit pencen dapatlah 5K. Maksudnya yang ni pun passive income tau. Tak perlu pergi kerja sebab kita dah pencen. Passive income 5K. Maksudnya kalau siapa-siapa bekerja sebagai government pun dia boleh memiliki 1 juta yang pertama dengan ada 5K passive income. Itu value
5K passive income. Ambil masa berapa lama? 30 tahun. 30 tahun. Okey, seterusnya. Apa lagi contoh dia? Contoh seterusnya adalah andai katalah kita ada satu rumah satu rumah sewa yang mana kita bayar bank RM1,000 lah. Okey, dan kita pun dapat income daripada rumah sewa sekitar 1,500. Okey, saya tak kira lagi lah maintenance fee ni semua ni, contoh lah. Okey, dan tuan-puan pun dapatlah 500 sebulan. Ini sebuah rumah sewa. Nak kena ada berapa rumah sewa? Nak kena ada 10 buah rumah sewa, barulah ada 5,000, tak perlu pergi kerja. Ambil masa berapa lama? Kalau betul-betul ada ilmu, ambil masa sekitar 10 hingga 15 tahun. Yang ini bukan saya cakap, tapi pakar hartanah yang bagi tahu. Okey? Yang ni, 10 hingga 15 tahun. Tapi, andai katalah tuan-puan hari ini sebagai seorang penyimpan emas public gold. Okey, tuan-puan sebagai seorang penyimpan emas public gold, sebenarnya untuk memiliki passive income 5 hingga 10,000 sebulan, sebab apa? Sebab penyimpan emas public gold ni tuan-puan, dia tak jual emas, dia berkongsi ilmu. Dia ajar masyarakat menabur emas. Macam mana emas ini boleh menambah baik kewangan kita, kenapa perlunya ada simpanan, itulah apa yang saya kongsikan sebelum ni. Okey, dengan penyimpan emas public gold, sebenarnya tuan-puan berpeluang untuk memiliki bisnes sambil menabur emas, sambil menjana pendapatan. Okey, maksudnya ini PG dealer. Okey, tapi dia bukanlah tuan-puan buat setahun itu dapat 5,000 sebulan. Tak, kerjalah. Maksudnya bina structure yang betul. Tuan-puan based on calculation, kalau dari sudut pengiraan detail, nanti tuan-puan akan ada training-training dia lah. Okey, dan saya jamin penyimpan emas yang follow kami punya education, tuan-puan akan dapat perkara ini, okey, sekitar 3 hingga 5 tahun. Paling lama lah tuan-puan, 3 hingga 5 tahun. Saya tengok ada dealer-dealer di bawah pimpinan saya, hebat betul mereka. Okey, tak sampai 2 tahun dah. Bukan 5,000 lebih. Saya boleh tunjuk bukti, tapi saya tak tunjuklah dalam live. Okay, nanti orang ingat saya scammer pula nanti. Tapi jadi sebab tu paling lama penyimpan emas public gold yang mengikut kita punya roadmap bimbingan kita sekitar 3 hingga 5 tahun untuk dapat 5,000. Okey. Kalau saya seru dealer public gold yang dapat 5,000 ni, saya sekali sebut ni ramai, saya rasa boleh tunjuk bukti dekat sini. Okay. Tapi tak apalah. Itu kita ada exclusivity kita yang rasa yakin boleh mula menabung dulu tuan-puan at least RM100. Dia kalau live dekat sini ni dia banyak vibration sebab saya duduk dekat meja. Tapi salah satu sebab saya kembali live dekat sini sebab saya live dekat kursi tu, dia sakit belakang. Jadi saya live dekat sini sementara saya dah order meja, tapi meja tu dia kata 6 minggu baru sampai. Tak tahulah dia tempah daripada mana, dia tempah daripada Jerman mungkin. Saya beli meja tu sebab saya tengok meja tu cantik, tapi saya nak saiz yang tertentu lah. Saya tak nak saiz terlalu besar dekat area rumah saya. Okay. Saya pun tak urgent nak pakai meja tu. Okay. Dia kata 4 hingga 6 minggu. Mungkin dia tempah daripada Jerman kot. Tapi bukan mahal pun meja tu. Berapa ratus? RM500 meja tu. Okay, itulah sedikit ilmu lah. Dan ini sebenarnya apa yang tuan-puan boleh dapat dalam public gold lah. Okay. Jadi bila kita ada ilmu ni tuan-puan, okey, saya nak share tips lah. Okay. Bila kita bersungguh-sungguh untuk belajar dan capai sesuatu perkara tuan-puan, bila tuan-puan jumpa orang yang tuan-puan nak, konsep dia macam ni. Kalau tuan-puan nak belajar, contoh, tuan-puan hari ni nak
seorang guru lah sebagai contoh. Tuan-puan, idola tuan-puan adalah guru besar tuan-puan. Tuan-puan nak jadi guru besar tuan-puan. Tuan-puan kena buat apa yang dia buat. Okay. Tuan-puan sebagai seorang engineer, tuan-puan nak jadi macam manager tuan-puan. Tuan-puan kena buat macam apa yang manager tuan-puan buat dulu. Okay. Sama juga tuan-puan nak belajar tentang ilmu kewangan. Bila tuan-puan nak buat, sama juga tuan-puan nak belajar ilmu kewangan untuk membina kekayaan, bina 1 juta yang pertama, tuan-puan buat apa yang orang tersebut buat. Okay. Contohlah, tuan-puan nak jadi macam guideline tuan-puan adalah anak murid mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli ni. Sekarang ni tuan-puan, pada fasa dia bermula, saya banyak cerita, saya banyak bekat. Pada fasa dia bermula tuan-puan, dia cuma seorang diri. Inspirasi saya adalah apabila pada hari Isnin pagi, saya tengah baru-baru lepas stres, kena tiaw dengan manager, serabut dengan operator demam lah, operator tiba-tiba MC last minute lah, kita nak kena susun jadual yang bertugas dekat stesen-stesen dalam kilang tu. Kita baru stres-stres, kita baru nak makan breakfast pada hari Isnin pagi suatu hari tu. Saya pun tengoklah mentor saya buat live sambil berkayak hari Isnin pagi di Tasik Putrajaya. Saya rasa Putrajaya kot. Bukan saya berjaya. Saya berjaya ada Tasik untuk berkayak. Tak ada Putrajaya kot. Okay. Jadi saya tengok, ada rupanya live macam ni, kehidupan yang mana kita tak perlu pergi kerja hari Isnin pagi sampai hari Jumaat. Ada Saya terfikir. Okay. Jadi bila tuan-puan terinspirasi dengan seseorang, tuan-puan start dengan cari baca buku dia dulu tuan-puan. Kenal dulu background dia, belajar. Okay, bila dia ada buat program seminar, join seminar dia. Dan saya rasa tidak ada dekat luar sana mana-mana jutawan buat seminar secara percuma. Tidak ada. Okay. Semuanya berbayar. Sebab apa tuan-puan? Kita tak boleh nak marah dia. Sebab apa? Bayar itu adalah proses filtration. Okay. Kalau jutawan buat kelas secara percuma, maksudnya dia akan attract orang yang malas, orang yang tak berkualiti. Dia nak ajar ni, jutawan ni dia tak fikir tentang berapa duit dia habis untuk mengajar. Tapi dia fikir adakah ilmu yang dia ada ni dapat kepada orang yang betul ataupun tidak. Okay. Kalau dapat kepada orang yang salah, maksudnya dia membazir masa. Dan kalau tuan-puan kenal orang yang jutawan, dia lebih pentingkan masa dia lagi daripada duit dia. Sebab apa? Duit tu dia boleh cari tuan-puan. Nak dapatkan duit tu mudah untuk dia. Macam mana nak join kelas? Okey. Cik T ni dekat mana? Boleh share tak? Saya cuba check jadual. Dekat area mana? Saya boleh share. Sekejap Okey, dekat Kelantan boleh datang pada tapi yang ni bukan kelas membina 1 juta yang pertama, tapi yang disampaikan oleh anak murid mentor kami juga, iaitu Ustaz Syahrul Azlan pada 28 Mac di branch Kota Baru. Okey. Nanti kalau nak dapatkan detail tu, kalau Cik T ni belum lagi mula menabur emas, untuk saya bantu share detail tu, boleh isi form dekat bawah, nanti saya guide step by step. Okay. Saya cuba check jadual kat mana jadual 28 hari bulan 3. Yes. Hari Sabtu betul tak? 28 bulan 3 ni hari Sabtu. Yes, betul. 28 hari bulan 3 dekat branch Kota Baru, Ustaz Syahrul Azlan. Speaker dia Ustaz Syahrul Azlan.
Dan pada ketika itu, 28/3 ni, dia bukan di Kelantan sahaja, dekat banyak negeri buat pada 28/3, tapi kena rujuk dengan introducer Tuan Puan bagi siapa-siapa penyimpan emas public gold. Yes. Ni. Baru je nampak jadual, tapi saya tengok dekat mana. Okey, untuk kalau daripada mentor saya, okey. Daripada yang ni kita panggil seminar 28/3 ni adalah seminar kaya dengan emas. Ada satu lagi seminar fizikal percuma, seminar membina 1 juta pertama semalam. Okey, jumpa. Semalam baru buat dekat Miri. Okey, baik. Januari tempoh hari kita buat dekat Perlis. Mac kita buat dekat Miri. Okey, Mac itu buat kat Mac malam buat kat Miri. Mac juga bulan ni ada seminar membina 1 juta pertama di Menara Public Gold. InsyaAllah saya berada dekat sana nanti. Menara Public Gold di KL, dekat sebelah TRX, Jalan Tun Razak. Pada April di Keningau, pada Mei di Kuantan, Jun di Tanjung Malim. Julai kenapa tak ada? Julai jadual kami penuh, jadi kami hanya buat dekat Menara Public Gold. Okey. Ogos di Manjung, September Kuala Terengganu, Oktober Johor. Johor ada, dan Oktober juga ada dekat Menara Public Gold. November Melaka, Disember dekat Bintulu. Tuan Puan datang, pastikan Tuan Puan datang tu daftar dulu. Okay. Maksudnya rujuk introducer. Okay. Rujuk introducer untuk join training tersebut. Okay. Jadi itulah sedikit sharing saya tentang pagi ni. Bagus soalan ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita nak fikir 1 juta pun malas, apatah lagi nak berusaha. Jadi kalau kita at least kita berfikir dulu, biar ada perkara tersebut ada dalam fikiran kita dulu, nanti kita akan automatik kita akan cari jalan untuk capai matlamat kita tersebut. Okay, kita jumpa dalam next live. Saya nak pergi pukul 10 saya ada jadual pergi gym. Kita jumpa dalam next live. Bye bye. Assalamualaikum.